Proton Mentari 2026 hadir sebagai model baharu yang membawa gabungan reka bentuk moden, teknologi pintar dan prestasi yang lebih mengagumkan. Model ini direka untuk memenuhi kehendak pengguna yang mahukan sebuah kenderaan dengan gaya premium, keselesaan tinggi serta ciri keselamatan terkini. Proton Mentari 2026 menampilkan konsep sedan moden yang menggabungkan elemen sporty dan elegan, menjadikannya lebih menarik dalam pasaran otomotif masa kini. Bahagian hadapan Proton Mentari 2026 menampilkan rekaan yang lebih agresif dengan grill Infinite Wave generasi baharu yang besar dan kemas. Lampu utama LED matrik dengan rekaan tajam memberikan penampilan futuristik serta pencahayaan lebih baik ketika pemanduan malam. Lampu siang LED DRL yang moden menambahkan identiti unik kepada model ini, manakala bumper hadapan dengan saluran udara sporty memberikan rupa yang lebih dinamik. Dari bahagian sisi, Proton Mentari 2026 kelihatan lebih premium dengan garisan badan yang kemas dan aerodinamik. Rim alloy 2 tone bersaiz 18 inci memberikan penampilan lebih bergaya serta meningkatkan kestabilan ketika memandu. Cermin sisi elektrik dengan lampu isyarat LED dan pemegang pintu sewarna badan menambahkan lagi sentuhan moden. Reka bentuk keseluruhan memberikan imej sedan mewah yang sesuai untuk kegunaan harian mahupun perjalanan jauh. Bahagian belakang Proton Mentari 2026 menampilkan lampu LED penuh dengan rekaan melintang yang memberikan gaya lebih eksklusif. Spoiler belakang kecil membantu menambah elemen sporty, manakala ruang bak yang luas menjadikannya praktikal untuk kegunaan keluarga. Reka bentuk belakang yang ringkas tetapi elegan menjadikan Mentari 2026 kelihatan lebih mahal dan premium. Masuk ke bahagian dalaman Proton Mentari 2026, suasana kabin memberikan pengalaman yang selesa dan moden. Papan pemuka direka dengan konsep minimalis menggunakan material berkualiti tinggi serta kemasan premium. Skrin infotainment besar bersaiz 12 inci menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar, membolehkan pengguna menikmati hiburan dan navigasi dengan lebih mudah. Cluster meter digital penuh memberikan paparan maklumat pemanduan yang jelas dan menarik. Tempat duduk Proton Mentari 2026 menggunakan balutan kulit premium dengan reka bentuk ergonomik bagi memastikan keselesaan maksimum. Fungsi pelarasan elektrik untuk tempat duduk hadapan membantu mendapatkan posisi pemanduan yang lebih baik. Sistem penghawa dingin automatik 2 zon memastikan suhu dalam kabin sentiasa selesa untuk semua penumpang. Selain itu, ciri seperti pengecas tanpa wayar, port USB Type-C dan sistem bunyi premium turut meningkatkan pengalaman perjalanan. Dari segi prestasi, Proton Mentari 2026 dilengkapi dengan enjin 1.5 liter di turbo yang memberikan kuasa sekitar 177 kuasa kuda dan torque 255 Nm. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCT 7 kelajuan yang menawarkan pertukaran gear pantas serta pemanduan yang lancar. Sistem suspensi yang diperhalusi memberikan kestabilan lebih baik dan keselesaan tinggi ketika melalui pelbagai keadaan jalan raya. Keselamatan Proton Mentari 2026 turut diberi perhatian dengan sistem bantuan pemandu ADAS yang merangkumi Autonomous Emergency Braking, amaran keluar lorong, kawalan jelajah adaptif dan pemantauan titik buta. Selain itu, 6 beg udara, sistem ABS EBD, kawalan kestabilan elektronik dan kamera 360 darjah membantu memberikan perlindungan lebih baik kepada pemandu serta penumpang. Secara keseluruhannya, Proton Mentari 2026 merupakan sebuah sedan moden yang menggabungkan gaya, teknologi, prestasi dan keselamatan dalam satu pakej lengkap. Ia sesuai untuk pengguna yang mahukan kereta dengan penampilan premium tetapi masih praktikal untuk kegunaan harian. Adakah anda rasa Proton Mentari 2026 mampu menjadi pesaing utama dalam segmen sedan moden di Malaysia? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video menarik mengenai kereta baharu, spesifikasi terkini dan perkembangan dunia automotif Malaysia.